kelebihan motor. Okay, apa yang aku suka pasal SV650 ni? Nombor satu, aku suka the fact yang dia kecil. So aku tahu banyak motor 600cc kat luar sana yang besar, yang bukan besar lah, dia punya body ni lebar. And kalau comparekan dengan SV650 ni, SV50 kalau orang tak tahu motor, dia tengok daripada jauh, dia takkan percaya motor ni 600cc. Sebab form factor dia macam motor 250cc je. Tu yang satu kelebihan motor ni. And bila dia kecil macam ni, dia sangat-sangat nimble. Kalau nak corner sedap, guna dalam taman, dalam bandar sedap. And benda ni as more and more aku pakai, aku start appreciate lah benda ni. Di mana nimbleness ni adalah satu aspek yang membuat aku macam okay, nice. Walaupun kadang-kadang aku tengok motor ni macam alamak, kecilnya motosikal ni. Tapi most of the time aku appreciate lah. So sekarang ni kita dekat Semenyih Dam. Kalau korang boleh tengok, sebelah kanan ni air agak tinggi. Aku tak boleh nak tenung sangat ke sebelah kanan, tapi di antara satu tempat. So ada satu jalan ni, kalau tak salah aku, waktu malam dia glow in the dark. Tak tahu area ni ke tak, sebab aku tak nampak ini line hijau. Popah sikit. Tu bunyi V-twin guys. Tengok tu. Wow, bahaya nak menengok kiri kanan. So tu salah satu faktor utama yang aku suka lah. So bila dia kecil, dia tak berapa berat. Ni dah, kalau korang perasan hijau-hijau ni, waktu malam dia terang lah. Bila dia kecil, ada power, dia bagi satu power to weight ratio. Tak ada nak kata ringan, tak juga ringan, tapi dia adalah satu power to weight ratio yang nice lah. And benda ni, yes, kena dengan orang yang baru-baru nak berjinak dengan motor. Dia tak besar, and kaki boleh sentuh lantai. Dia bagi confident lah. Lama-lama korang akan rasa makin confident dengan motosikal. Berat motor ni tak salah aku, weight dia dalam 200 lebih kot. And apa? 200 lebih wet. So dia tak adalah 220, aku rasa just above 200, 198 ataupun 200 kilo macam tu. So weight dia sangat manageable lah. And benda tu, combination tu membuat dia satu combo yang just nice untuk orang yang baru-baru nak berjinak macam aku ni. Nampak corner pun tak adalah lean kau-kau, sebab yalah, newbies guys. So tu benda first yang aku suka lah. Benda second yang aku tak suka adalah V-twin punya engine ni lah. Motosikal ni bunyi dia sangat sedap bila kau pasang slip on. Aku sekarang pakai slip on Yoshimura. So bunyi dia just nice. Kau boleh dengar bunyi tu. Bunyi tu ada. So tu benda second yang aku suka. Nak aku pakai sebelanja korang bunyi. Tak boleh dengar ke tak? That one benda yang aku suka adalah modularity motosikal ni. Sebab dia tak complicated. Dia sangat, kalau kau jenis yang berani, orang yang berani nak modify semua benda, motor ni is a good base untuk kau start. Tukar lampu, nak pasang fairing, nak pasang So dia adalah satu motor yang agak modular lah. Nak kata aku dah buat semua benda ni, tak juga. Tapi knowing that benda ni boleh buat, bagi aku satu motor yang wow, okay, very nice. Last but not least, benda yang aku paling suka motosikal ni, percayalah kata aku, motosikal ni sebab dia dah discontinued di antara engine legacy, engine yang dah dipakai selama 20 lebih tahun, akan ada demand untuk second hand dia. And benda tu aku suka. Aku suka bila aku ada satu motosikal, aku rasa over long period of time, value motosikal ni tak adalah drop banyak sangat. Kalau aku boleh summarize, benda yang aku suka pasal SV650 ni adalah form factor dia kecil, senang nak mencelah-celah, and then bunyi dia, engine yang sangat-sangat sedap, pasang slip-on je terus sedap, and then dia punya modularity dia, and then last but not least dia punya, ini expectation lah. Kalau korang tengok dekat marketplace, sangat susah nak cari. Even yang model-model lama 2002, 2005 punya SV650, jarang orang nak jual. Sebab
dia adalah satu motor yang once you have it, susah untuk korang jual lah. So benda tu aku boleh kata aku pun antara salah seorang owner yang will keep this bike for generations lah, insyaAllah. So yep, kita takkan ke Kuala Kelawang sebab dah 5.30. Alright. Okay, kita buat U-turn kat sini lah guys.